dah sampai episod terakhir dah trip Yunan kita. Kalau korang baru je jumpa channel ni, trip Yunan ni dah ada 8 episod sebelum ni tau. Jangan lupa tengok semua, okey? Yang tak subscribe lagi pun boleh subscribe dulu. So hari ni kita akan balik ke Malaysia, tapi sebelum tu nak bawa dulu korang shopping area Kunming, penuhkan lagi luggage kita sebelum kita balik Malaysia. Jom. Good morning. Hari last kita dekat Yunan. Hari ni kita nak balik dalam Malaysia. Flight kita pukul 5 petang. Tapi sebelum tu kita nak shopping buat kali terakhir. So sekarang kita dah sampai, bukan dah sampai, hotel kita memang dekat area, mana orang kata area tengah-tengah ni. Jalan beberapa langkah je kita dah sampai dekat yang kedai beef roti tu. So kita nak beli beef roti tu dulu kalau dah buka. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan je lah. Semuanya sekarang baru pukul 9. So kedai banyak tak buka lagi. Mana yang dah buka tu kita pergi. Jom. Tu kedai tu dah buka dah, kedai halal tu. Nah, Tu. Itu yang list tu lah. Ada dumpling. Itu makanan berat yang. Nah, mana ada? Ada. Jom. Kedai beef roti viral dah buka. Satu siap. So ada satu kedai bakery dekat belakang tu. Biasanya orang akan beli chiffon cake untuk bawa balik Malaysia lah, jadikan souvenir. Tapi sold out. Dia kata hari ni tak ada. So tak apalah, kita meneruskan perjalanan ke Soon Cheng Mosque, Soon Cheng Street. Kat sini pun ada biskut banyak. Abang bayar ke? Okey. Right. Ini adalah Soon Cheng Street. Dekat situ korang boleh nampak Soon Cheng Mosque. Dan semua kedai dekat sini kan, sepanjang-panjang yang ada kedai yang saya ada kat sini ni, semuanya kedai makanan halal, kedai baju Muslim, kedai roti pun kedai roti yang halal lah. So macam-macam lah korang boleh cari dekat sini. Even kalau nak cari souvenir ke, jajan-jajan yang halal kan, boleh datang sini. Hari tu kita dah pergi, tapi kita laju-laju makan dengan laju-laju pergi masjid. Hari ni dapatlah kita masuk satu-satu kedai dan tengok apa yang kita boleh beli untuk bawa balik Malaysia. Berapa? 1 Sweet. So, nak cari kedai jajan halal, pergi sini. Ribet. Untuk souvenir, pergi sini. Macam mana ni? Chinese medicine. So Yunan specialty is rose. Makan campur, pergi sini. Semuanya dekat Soon Cheng Street ni. Ni kedai bakery halal tadi. Ni kedai apa? Kedai daging-daging. Semualah. Okay, rasanya cukup dah kot. Kita tak adalah nak membeli banyak pun. Just nak beli souvenir untuk family saja. So bang, tunjuk barang-barang kita beli. So okey lah, ada teh sikit, jajan-jajan sikit, Maggi sikit. Just untuk bagi family merasa saja. So now kita nak balik hotel balik, kita nak packing dan kita nak pergi kenanga tu buat kali terakhir sebelum kita balik Malaysia. Xiaomi, bye. Hujan. Lereng tu, lereng utama, lorong utama tu. So kita pergi kita pergi Yunan pula. Kita pergi Caji tadi sebab ada kawan kita kirim tumbler. So tadi kita orang beli yang ada tulis Yunan lah. Lepas tu bila belikan untuk dia, tiba-tiba diri sendiri pun naklah juga kan. Sebab tak ada lagi souvenir untuk diri sendiri. Selalunya kita beli ketik kuku untuk diri sendiri. Tapi dekat Kunming ni tak jumpa ketik kuku yang dia tulis tempat. So boleh lah, anak-anak kita pun memang suka minum teh kan.
Kita bolehlah campur sage tea kat dalam tumbler caji tu. Nak tumbler hunting dekat Kunming ni, dekat China ni, dia tak susah sebabnya caji semua dekat-dekat je. Dekat area hotel kita orang pun rasanya yang kita orang jumpa ada 3. Yang sebenarnya mungkin 5, 6 tak tahulah. Okay, Meta nak tunjuk kat korang hotel kita orang dekat Kunming ni. Meta ikut suggestion Dayah. So Dayah lah yang suggestkan hotel ni, antara hotel yang strategik untuk stay kalau korang stay dekat Kunming. So ini hotel kita orang. Sebelah sana nampak tak ada apa, ada Anta. Bawah daripada hotel ada kedai souvenir. Sana tu Four Season yang dekat bawah dia ada beef, kedai roti beef viral. Lepas tu straight terus ke Sun Cheng Street apa semua tu. Lepas tu nak ke sana Nanping Street, tempat-tempat shopping. Lepas tu kat depan dia ada caji. Kat sana ada satu caji lagi. Kat sana pun satu caji lagi. Memang betul-betul best lah hotel yang Dayah suggest untuk kita ni. Memang tengah-tengah kawasan yang shopping, kawasan makan, Muslim semua ada kat sini. Okay. So kalau korang datang Kunming, korang boleh stay kat hotel ni. Nama hotel ni Totoro F. Totoro F Hotel. Tak semalam So kita kembali ke Luo Siwan. Tak habis menyoping lagi dia orang ni. Ni last sebelum kita gerak ke airport untuk balik Malaysia. Kali ni kita datang dengan beg-beg tu. Sebab kita dah check out apa semua kan. Kita bawa beg, lagi nak shopping, terus masuk dalam beg dan terus ke airport. Kita dekat Luo Siwan sekarang. So Meta tak pergi shopping, hari je pergi. So I jaga beg je lah kat sini. Kalau korang dah kenal Meta lama kan, I tak suka shopping. Lagi-lagi kalau tempat tu adalah tempat yang kita boleh cari benda tu dekat Shopee. Macam Luo Siwan ni, barang-barang dia adalah barang-barang yang kita boleh cari dekat Shopee tau. Cumanya of course lah, bila kita beli dekat sini, kita boleh terus bagi dekat orang bila kita sampai Malaysia. So barang-barang yang I suka adalah yang tadi tu, yang dekat Sun Cheng tu. Barang-barang lokal, macam teh, Yunnan specialty, flower cake, itu benda-benda lokal. Yang tu Meta suka cari. So tadi kan kita dah settle dah shopping, dah settle dah beli. Okay, settle lah. Tak ada benda dah nak cari. So kita just duduk kat sini, jaga beg sambil minum milk tea. So ini Makan lagi. Ini beg kita ya. Boleh juga. Bahaya China ni, bahaya. Bahaya. Tu belum bangkau lagi. Jangan datang. Kan? Nak datang sini jebak ni. Hello, ni hao. Ya. Wah. VIP versus services. Oh gitu. Kita dapat Denza lagi. Aduh. Okay. Macam mana? Puas hati Puas. Sempat 3 kali. 3 kali tawaf. Sugar your passport. Late. Bye airport. Okay. Okay, share. Bye bye. Thank you. 5 star. Dia calik je. Bukan Zanglau. Lanzao. So dekat mana kedai halal dekat Kunming Airport ni, korang cari kaunter C. Betul-betul belakang. Nah, sampai tu lambang Tinzen tu. So boleh masuk dalam lah makan. Lagi-lagi yang tak ada makanan dekat atas flight tu kan. Bye bye. Kita nak masuk lounge. Sekarang kita dekat lounge dekat Kunming International Airport ni, dan kita orang masuk lounge ni sebenarnya pakai Trip.com punya kelebihan tu. Kalau dekat Trip.com, bila kita dah naik rank tu, kita akan dapat masuk lounge kan. Dan kalau korang dapat lounge tu kan, jangan masuk lounge dekat Malaysia, masuk lounge yang dekat luar negara. So korang macam boleh try lah banyak-banyak lounge yang ada dekat dalam airport kat seluruh dunia ni. Dan bila dah masuk lounge ni kan, like
happy gila, bukanlah happy terharu, terkejut sebab dekat lounge ni ada makanan halal. Dia ada burger halal, ada sandwich pun halal. Masa ada buah juga. Macam so, sekarang dah settle solat semua. Flight kita pun delay sikit. Delay berapa jam? Setengah jam. Apa? Flight kita delay berapa jam? 40. Dah delay 40 minit dah. So kita duduk kat dalam ni je lah. By the way, nak cerita kat korang, Airport Kunming ni, selalunya kalau kita dekat Malaysia, meriah tu dekat bahagian international. Domestik tu like biasa-biasa je kan. Tapi dekat China ni terbalik. At least dekat sini lah, dekat Yunnan ni terbalik. Yang meriahnya airport domestik. Yang international like hamba gila. Kedai-kedai yang besar-besar, kedai-kedai yang meriah-meriah, makanan banyak-banyak kan, semua dekat belah domestik. Dekat international tak ada apa-apa. Ni bahagian international like hamba gila, tak ada apa-apa. Tapi dekat belah domestik tu macam-macam kedai ada. Lepas tu gate dia pun, dia gate domestik punya departure yang besar. Gate international like kecil je, satu ruang macam tu je. So lah nak katanya betapa China ni rakyat dia ramai, dan rakyat dia macam tak heran pun nak keluar negara, sebab dalam negara dia pun dah ada semua benda. Domestik tu yang lebih besar. Okay, so kita tengok buah yang kita dapat dekat lounge ialah tomato cherry. Tu pada basikal. Jadi dah kan? Terang Apa? Hangat. Dia punya matahari dia sebab tinggi kot kan. Panas dia tu lain macam. Kita dah sampai Malaysia dah, alhamdulillah. Selamat pergi, selamat balik. Tudung pun dah herok-perok dah ni. So itu saja untuk trip kali ni. See you next trip.